tolong orang, betul? Tapi akak tak terfikir pun rezeki tu dia bagi dalam bentuk takaful. Akak tolong dia sikit sangat, tapi dia terus tolong dia. Ada lah, ada cerita. Akak keluar modal RM39 untuk tolong dia. Okey tak okey, kalau dia bagi tahu, kat akak tadi berapa ribu? Dia kahwin dengan yang baru, dia dapat anak. Dia kata tak ada apa-apa pun perlindungan kan. Akak kata akak buat hibah sebab dulu arwah suami akak tu tinggalkan untuk akak. Dia tergoda dengan ayat tu. Apa dia buat kak? Dia buat perlindungan hibah untuk akak tanpa pengeluaran akak. Dia dah meninggal dah. Lepas tu dia kata akak duit ni akak layak dapat sebab suami akak tinggalkan untuk akak. Tapi masa tu kita tengah sedih kan, dia kata saya tak nak duit tu sebab orang pun dah tak ada. Akak tak fikir apa kan, sebab kata betul ke ni kan. Kononnya kalau akak dengar orang insurans ke orang tu bisa tipunya sebab kita bayar tapi tak boleh claim sebab kita tak tahu. Akak tak tahu apa itu dah kampul apa tiba, akak tak tahu. Akak datang tu mesti nak claim insurans nak minta duit kat kita, betul? Tapi benda tu terjadi kat akak, dan akak cerita yang benda yang sama tu kepada dia. Dia kekal, dia kata berapa banyak akak dapat, tak banyak tapi membantu tak anak akak dalam sekolah. Anak akak masa tu nak masuk matrikulasi, nak beli laptop kan. Tapi akak nampak duit tu macam berlebih-lebih sangat. Sebab kita tak pernah dapat duit yang macam tu kan. Jadi akak kata, ya Allah selesai semua benda kan, kalau dia tak tinggalkan untuk kita. Dan dihibah tu khas untuk akak sebab dia nama akak. Akak kata apa nama tu, apa sebab apa dihibah tu akak cakap. Dan orang cakap 4 hari akak apply, akak lepas apa tu akak dengan ting-ting masuk duit tu kan. Akak tengok duit tu masuk, sedih lah akak sebabnya akak tak pernah, tak sangka duit kita tak tahu. Dia dah akak cerita dengan dia. Dan dia terus cakap, saya dah cakap dengan suami saya, pujuklah kan suami dia, you sayang saya tak, betul tak? Ayat dia, kalau lelaki you sayang tak, oh rumah you, akak cakap dengan dia. Lepas tu dia kata, sayang lah, mana dia tak kata tak sayang.